Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Zara Akilah binti Muhammad Faiz. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Dua. Kod sekolah saya ialah PBA 2024. Pada hari ini, saya ingin menceritakan sebuah buku yang bertajuk Gagak Berbulu Hitam. Pengarang buku ini ialah Nur Azrin Jaafar, manakala penerbitnya pula adalah Quality Book Sendirian Berhad. Tahun terbitan buku ini ialah 2018 dan bilangan muka surat buku ini sebanyak 16 muka surat. Buku ini menceritakan tentang persahabatan gagak dan bangau. Gagak mempunyai bulu yang putih dan baik hati. Timbullah rasa cemburu bangau kepada gagak. Lalu, bangau mengkhianati gagak dengan menghitamkan bulu gagak. Pengajaran yang saya dapat daripada buku ini ialah kita mestilah menjaga persahabatan dengan baik dan jangan berasa cemburu. Saya Zara Akilah binti Muhammad Faiz mohon mengundur diri. Sekian, terima kasih.